Saya dan juga rakan-rakan di Selayang ini, pimpinan Kaumbi mengucapkan takziah lah kepada keluarga Allahyarham Cikgu Zaki yang telah kita dapat berita telah meninggal dunia pagi tadi. Saya mengenali beliau sebagai seorang yang sangat low profile, dan ini sangat orangnya sungguh berhemah lah. Jadi mudah-mudahan roh Allah yarham ditempatkan di kalangan orang beriman dan disyukuri rahmat Allah SWT, dan juga nampaknya penduduk di kawasan ini boleh terus mendapatkan khidmat wakil rakyat daripada adun dan ahli parlimen yang berkaitan, maknanya dalam parlimen kawasan sini dan adun yang sebelahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa terkejut dan amat sedih apabila mendapat tahu bahawasanya sahabat karib saya yang juga merupakan adun Sungai Air Tawar yang Muhammad Kamarul Zaki sudah kembali ke rahmatullah pagi ini. Ianya merupakan satu kehilangan besar kepada rakyat di Dun Sungai Air Tawar, yang mana beliau sudah berkhidmat hampir 4 tahun untuk memberikan perkhidmatan yang cukup cemerlang kepada rakyat Sungai Air Tawar. Beliau merupakan seorang wakil rakyat yang berdedikasi, yang begitu komitmen, yang begitu komited di dalam apa juga perkara, dan sesungguhnya saya mewakili sahabat-sahabat adun Barisan Nasional Selangor dan juga sahabat-sahabat timbalan Ketua UMNO Bahagian Selangor mengucapkan takziah kepada keluarga dan juga kepada masyarakat dan rakyat di Dun Sungai Air Tawar. Semoga roh arwah dicucui rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan ditempatkan di kalangan para solihin, para syuhada, sama-sama orang yang soleh. Saya mengucapkan takziah kepada keluarga Allahyarham Wabi Zaki yang baru saja meninggal dunia sebentar tadi. Semoga Allah mencucuri rahmat atas rohnya. Cikgu Zaki yang saya kenal adalah rakan perjuangan dalam politik, dan beliau merupakan adun Sungai Tawar yang lemah lembut dan punya kepribadian yang mulia. Saya minta keluarga tabah dalam menghadapi dugaan ini. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin mengucapkanlah tinggi-tinggi takziah kepada keluarga Allahyarham yang berhormat Wati Kamarul Zaki di atas pemberian Allahyarham, dan kita berasa amat sedih atas kehilangan seorang wakil rakyat yang saya fikir berkhidmat dengan cemerlang di kawasan beliau, juga dalam Dewan Undangan Negeri. Saya ingat seorang wakil rakyat yang cukup aktif dalam kawasan dan juga di peringkat negeri lah. Jadi kita berasa amat kehilangan beliau, dan kita berdoalah mudah-mudahan dan keluarga dan juga semua pundi-pundi kawasan Sungai Tawar reda dengan pemberian beliau, dan sama-sama kita berdoakanlah mudah-mudahan Allahyarham bersama-sama dengan orang yang beriman kepada amal saleh. Dan kita merasakan beliau telah meninggalkan satu legasi, kerana beliau cukup diterima di kawasan pengundian di kawasan Dun Sungai Tawar dan berkhidmat dengan cemerlang, dan juga beliau merupakan seorang pemimpin yang dihormati dan disegani lah di dalam Dewan Undangan Negeri. Dan saya berasa kehilangan seorang rakan yang begitu aktif. Beliau selalu datang ke Dewan Undangan Negeri dalam keadaan yang awal, kerana beliau tinggal jauh daripada Shah Alam, tapi beliau keluar pagi dan balik malam, besok pagi keluar lagi. Kalau 2 minggu bersidang, bermakna beliau akan keluar daripada rumah sekitar jam 6 pagi dan akan sampai kat rumah pada jam 9 malam. Itu yang dimaklumkan kepada saya. Beliau cukup gigih lah melalui sidang Dewan. Kalau sampai 2 minggu, itulah rutin beliau sepanjang sidang berjalan, dan saya rasa amat berbangga dengan pencapaian beliau lah sebagai wakil rakyat dalam Dewan Undangan Negeri. Jadi sekali lagi kita mengucapkan rasa terharu dan takziah kepada semua keluarga dan juga rakan-rakan dan sahabat-sahabat kita atas pemberian Allahyarham yang berhormat Kamarul Zaki.